Korang yang bakal berkahwin, apa kekurangan ataupun kelebihan kalau korang buat korang punya majlis tu pada musim bukan cuti sekolah? Kelebihan pertama kalau korang buat pada bukan cuti sekolah adalah harga untuk vendor-vendor kahwin korang mungkin akan lebih rendah. So, senang untuk korang dapatkan tarik ataupun vendor-vendor yang korang suka. Yang ketiga, senanglah untuk saudara mara korang datang sebab jalan tak sesak. So, lebih tenang. Berapa pula kekurangan kalau korang buat majlis pada bukan cuti sekolah? Pertama, mungkin korang punya saudara mara mungkin akan ada yang tak dapat datang pada majlis kahwin korang sebab mungkin yang ada sekolah, mungkin ada kerja yang tak dapat dielakkan. So, korang kena consider lah sama ada korang nak pilih pada musim cuti sekolah ataupun hari biasa. Jadi, untuk bakal-bakal pengantin, korang dah ada belum checklist yang lengkap ataupun korang dah ada belum wedding planner untuk bantu korang semua bakal pengantin? Saya dah sediakan satu template khas untuk bantu korang semua bakal pengantin rancang bajet perkahwinan korang dari awal hingga akhir. Dalam template tu juga ada checklist-checklist yang penting untuk bantu korang semua bakal pengantin, supaya tak terlepas perkara-perkara yang penting untuk wedding korang nanti. Mana nak dapatkan template ni? Korang boleh cari dekat ruangan bio saya sekarang. Jumpa lagi nanti. Bye-bye.